Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Hamidah binti Ahmad serta rakan-rakan Set 13. Kami kumpulan 9 terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Imran Daniel Ubaidillah Abdullah, Muhammad Mekiuddin Ghazali, Muhammad Amirul Al-Ashraf bin Muhammad Fauzi, Fatin Nur Aina Atirah Abdul Khair dan Nurul Suliana Ahmad Khairi akan membentangkan proposal kajian tindakan kami yang bertajuk peningkatan penguasaan peribahasa menerusi kaedah detektif peribahasa bagi 7 orang murid tingkatan 1 dan 5. Baiklah, terima kasih kepada rakan saya. Seterusnya, saya Imran Daniel Ubaidillah akan berkongsi tentang refleksi awal PDPC. Latar belakang responden, kami menemu bual guru bahasa Melayu yang mengajar tingkatan 1 dan 5. Seterusnya, kami 7 orang murid tingkatan 1 dan 5 ialah pelajar yang bermasalah daripada keseluruhan 28 orang murid. Punca masalah, murid kurang berminat dan kurang bermotivasi dalam proses PDPC. Murid juga kurang pendedahan terhadap peribahasa. Murid juga kurang penguasaan kosakata. Seterusnya, skor ujian penguasaan peribahasa 1 dan 5 mendapati bahawa 12 orang murid mencapai skor tinggi dengan peratusan 43%, 9 orang murid dengan skor sederhana sebanyak 32% dan 7 orang murid yang mencapai skor rendah dengan 25%. Seterusnya, kita beralih pada hasil refleksi dengan hasil temu bual bersama guru-guru bahasa Melayu tingkatan 1 dan 5 mendapati bahawa terdapat masalah motivasi dan masalah penglibatan murid peringkat tingkatan 1 dan 5 dalam proses PDPC bahasa Melayu. Guru juga mempunyai pengalaman mengajar subjek bahasa Melayu selama 7 tahun. Seterusnya, guru juga dapat mengenal pasti sejumlah murid yang sering menghadapi masalah dalam memahami dan menghafal peribahasa Melayu. Seterusnya, kita beralih kepada fokus dan sasaran kajian, di mana fokus kajian kami ialah untuk mengatasi masalah penguasaan peribahasa dalam kalangan 7 orang murid tingkatan 1 dan 5 menerusi aktiviti detektif peribahasa. Sasaran kajian kami ialah 7 orang murid tingkatan 1 dan 5 yang terdiri daripada 4 orang murid lelaki, 4 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan berjaya menjadi sampel kajian dan telah menjalani ujian pra. Hasil ujian mendapati bahawa mereka mendapat memperolehi keputusan skor yang minimal dan tidak memberansangkan dalam penguasaan peribahasa bahasa Melayu. Sasaran juga dipilih dalam intervensi ini disebabkan mereka memperolehi keputusan skor gagal iaitu di bawah 40% dalam ujian pra penguasaan peribahasa bahasa Melayu kelas 1 dan 5. Tujuan sasaran dipilih ialah untuk meningkatkan minat murid dalam menghafal dan memahami peribahasa Melayu. Seterusnya juga untuk memberi kaedah intervensi yang berfokus dan relevan dalam menangani masalah yang dihadapi murid. Seterusnya, kita beralih kepada bukti masalah di mana hasil soal selidik daripada 7 orang responden sampel kajian mendapati bahawa faktor murid tidak minat subjek bahasa Melayu sebanyak 5 orang daripada 7 orang dengan peratusan 71%. Murid juga tidak faham maksud peribahasa dengan kekerapan 4 orang daripada 7 orang dengan peratusan 57%. Mereka juga mudah lupa peribahasa dengan kekerapan 4 daripada 7 orang murid dengan peratusan 57%. Kita beralih pula kepada hasil soal selidik bersama guru bahasa Melayu 1 dan 5 di mana faktor penguasaan yang lemah dalam peribahasa ialah murid kurang memahami bahasa kiasan. Beserta murid juga kurang pendedahan kepada peribahasa di luar kelas. Untuk tinjauan awal ini, kami menggunakan 3 kaedah kajian iaitu temu bual, tinjauan soal selidik dan pemerhatian.
Bagi kaedah temu bual, kami menjalankan temu bual secara berstruktur dengan seorang guru bahasa Melayu tingkatan 1 dan 5. Tujuan temu bual ini adalah untuk mengenal pasti masalah penguasaan peribahasa dalam kalangan murid, tahap minat mereka terhadap pembelajaran peribahasa serta kesukaran yang dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengenal pasti isu-isu utama kajian. Seterusnya, kami menjalankan tinjauan menggunakan borang soal selidik terhadap 7 orang murid tingkatan 1 dan 5 yang memperoleh skor rendah dalam ujian pra. Tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan masalah penguasaan peribahasa, mengetahui tahap minat dan kefahaman murid serta menilai kesediaan mereka untuk mengikuti kaedah detektif peribahasa. Data yang diperoleh dianalisis dalam bentuk kekerapan dan peratus bagi memudahkan proses tafsiran data. Selain itu, kami turut menjalankan pemerhatian semasa proses PDP menggunakan kaedah detektif peribahasa. Fokus pemerhatian adalah terhadap tingkah laku murid, respon mereka semasa aktiviti dijalankan dan tahap penglibatan mereka dalam pembelajaran. Melalui pemerhatian ini, kami dapat menilai keberkesanan kaedah detektif peribahasa dalam membantu meningkatkan penguasaan peribahasa murid. Seterusnya, saya akan menerangkan instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini. Terdapat 3 instrumen utama iaitu protokol temu bual, borang soal selidik dan nota lapangan. Instrumen pertama ialah protokol temu bual. Protokol temu bual merupakan panduan yang digunakan oleh pengkaji semasa menjalankan sesi temu bual bagi memastikan proses pengumpulan data berjalan secara sistematik dan selaras dengan objektif kajian. Protokol ini mengandungi 5 jenis soalan iaitu soalan pembuka, soalan pengenalan, soalan transisi, soalan kunci dan soalan penutup. Instrumen kedua ialah borang soal selidik yang dibina berdasarkan objektif kajian. Borang soal selidik ini menggunakan skala Likert 5 mata untuk mengukur tahap persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diberikan. Skala tersebut terdiri daripada 1 iaitu sangat setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju dan 5 sangat setuju. Instrumen ketiga ialah nota lapangan. Nota lapangan merupakan catatan pemerhatian yang direkodkan oleh pengkaji sepanjang pelaksanaan kajian. Catatan ini digunakan untuk merekod tingkah laku, reaksi, penglibatan dan perubahan yang ditunjukkan oleh peserta kajian semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Maklumat ini membantu pengkaji mendapat gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan kajian dan keberkesanan kaedah yang digunakan. Seterusnya, saya akan menerangkan analisis data yang diperoleh daripada borang soal selidik. Bahagian A, maklumat responden. Seramai 7 orang murid tingkatan 1 dan 5 terlibat dalam kajian ini. Daripada jumlah tersebut, 4 orang atau 57.1% ialah murid lelaki, manakala 3 orang atau 42.9% ialah murid perempuan. Bahagian B, tahap motivasi dan minat murid terhadap pembelajaran peribahasa. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, kebanyakan murid menunjuk tahap minat dan motivasi yang rendah terhadap pembelajaran peribahasa. Bagi item pertama, sebahagian besar murid tidak menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari peribahasa bahasa Melayu. Selain itu, ramai murid juga menyatakan bahawa mereka kurang berminat apabila aktiviti peribahasa dijalankan di dalam kelas. Dapatan turut menunjukkan bahawa murid menghadapi kesukaran untuk menghafal dan memahami peribahasa yang dipelajari. Walau bagaimanapun, majoriti murid bersetuju bahawa mereka akan lebih berminat mempelajari peribahasa sekiranya guru menggunakan kaedah pengajaran yang lebih menarik dan interaktif. Murid juga menunjukkan persetujuan bahawa penggunaan kaedah yang kreatif dapat membantu mereka memahami peribahasa dengan lebih baik. Okey, seterusnya analisis bahagian C. Dapatan soal selidik ini menunjukkan bahawa masalah utama penguasaan peribahasa dalam kalangan murid ialah kurang pemahaman dari segi maksud peribahasa, kesukaran mengingat peribahasa, kekeliruan antara peribahasa yang hampir sama
dan juga kelemahan menggunakan peribahasa dalam penulisan. Oleh itu, intervensi pengajaran yang lebih menarik bersifat berpusatkan murid perlu dilaksanakan bagi meningkatkan penguasaan peribahasa dan perkarangan murid. Seterusnya, analisis data bahagian D pula menunjukkan bahawa kelemahan penguasaan kosakata merupakan faktor utama yang menyumbang kepada masalah penguasaan peribahasa, di mana murid menghadapi kesukaran memahami peribahasa kerana kurang menguasai perkataan yang digunakan, khususnya perkataan lama atau klasik. Selain itu, sebagian murid mengakui bahawa kosakata bahasa Melayu mereka masih tidak mencukupi dan memahami peribahasa dengan baik. Walau bagaimanapun, majoriti murid menyedari bahawa penguasaan kosakata yang baik dapat membantu mereka memahami peribahasa dengan lebih berkesan. Oleh itu, pengukuhan kosakata bahasa Melayu perlu diberi penekanan dalam pengajaran bagi meningkatkan pemahaman dan penguasaan peribahasa dalam kalangan murid. Seterusnya data analisis temubual guru, di mana hasil temubual mendapati masalah utama penguasaan peribahasa dalam kalangan murid berpunca daripada kurangnya pemahaman terhadap maksud peribahasa yang digunakan, bahasa kiasan dan jarang digunakan oleh harian. Guru juga menyatakan bahawa tahap pengamalan murid berada pada tahap yang sederhana hingga rendah, walau bagaimanapun mereka menghafal beberapa peribahasa. Mereka masih suka untuk menjelaskan maksud serta menggunakan dalam konteks yang tepat. Selain itu, guru juga memaklumkan bahawa murid sering melakukan kesilapan dalam penggunaan peribahasa yang tidak sesuai mengikut konteks, di mana tersilap menulis perkataan dalam peribahasa dan memberikan maksud yang kurang tepat. Faktor lain iaitu kurang pendedahan kepada peribahasa di luar bilik darjah juga, di mana guru melihat mereka kurang minat membaca serta kurang latihan yang berterusan. Bagi mengatasi masalah tersebut, guru juga telah menggunakan pelbagai strategi seperti permainan bahasa, kuis dan kad imbasan peribahasa untuk meningkatkan minat murid. Guru juga berpendapat bahawa latihan yang konsisten perlu dilakukan untuk memastikan penguasaan peribahasa murid dapat ditingkatkan. Dapatan kajian melibatkan 7 orang murid tingkatan 1 dan 5. Di mana murid menunjukkan tahap penguasaan peribahasa yang rendah. Antara punca masalahnya adalah majoriti murid kurang berminat mempelajari peribahasa. Murid tidak seronok semasa aktiviti peribahasa dijalankan. Murid juga suka untuk memahami peribahasa. Di mana murid tidak dapat menggunakan peribahasa dengan betul dalam penulisan, mana mereka mudah lupa peribahasa yang dipelajari. Di mana mereka juga sering keliru dengan maksud peribahasa yang sama. Kekurangan kosakata bahasa Melayu juga menjadi faktor utama kelemahan penguasaan peribahasa. Sampai itu, mereka juga kurang memahami perkataan lama atau klasik, di mana mereka lebih berminat jika cikgu menggunakan aktiviti yang lebih menarik dan interaktif. Kaedah detektif peribahasa berpotensi untuk meningkatkan minat dan penguasaan murid terhadap peribahasa. Kajian membuktikan bahawa pendekatan pengajaran yang kreatif dan berpusatkan murid diperlukan untuk meningkatkan penguasaan peribahasa. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Saya akan meneruskan pembentangan bagi bahagian seterusnya, iaitu cadangan intervensi. Di bawah kaedah detektif peribahasa, kami mencadangkan 3 aktiviti utama untuk dijalankan sebagai intervensi. Yang pertama iaitu aktiviti puzzle peribahasa, di mana aktiviti ini diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan lagi minat murid terhadap pembelajaran peribahasa. Jadi kaedah pelaksanaan aktiviti ini ialah guru akan meminta murid untuk mencantumkan 2 atau lebih gambar yang akan diberikan untuk membentuk sebuah peribahasa. Misalnya gambar tapak tangan dan gambar ngiru membentuk peribahasa kecil tapak tangan, ngiru kami tadahkan, yang membawa maksud sangat berbesar hati.
Yang seterusnya ialah contohnya gambar seekor tikus dengan sebiji labu membawa maksud seperti tikus membaiki labu yang membawa maksud hendak membetulkan sesuatu barang namun barang itu semakin rosak. Dan seterusnya ialah contohnya gambar seekor anjing dan seekor kucing membentuk bagai anjing dengan kucing yang membawa maksud individu yang sering bergaduh apabila berjumpa. Okey, seterusnya aktiviti kedua kami namakan ianya sebagai ekspedisi peribahasa, di mana aktiviti ini diwujudkan untuk meningkatkan lagi tahap pengetahuan murid terhadap pembelajaran peribahasa. Okey, kaedah pelaksanaan ekspedisi peribahasa ini, guru akan membentuk 2 buah stesen peribahasa dan murid perlu menyelesaikan setiap cabaran peribahasa di setiap stesen. Contohnya, di stesen pertama, murid akan diberikan gambaran beberapa situasi. Jadi murid perlu mencari situasi di dalam gambar tersebut yang boleh dikaitkan dengan peribahasa. Misalnya, gambaran ombak dan rumah membawa maksud jika takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Begitu juga ada figura seekor kucing dan anjing membawa maksud bagai anjing dengan kucing. Begitu juga dengan figura buluh dan rebung membawa maksud bagai melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, selesai di stesen pertama, murid akan bergerak ke stesen kedua iaitu stesen teka silang kata. Jadi murid perlu menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan peribahasa. Jadi bahagian atas ada kotak-kotak teka silang kata dan di bahagian bawah guru akan menyediakan pembayang menegak dan juga melintang. Jadi murid perlu menyelesaikan berdasarkan pembayang yang diberikan. Okey, baiklah, untuk intervensi terakhir iaitu aktiviti 3, kami namakan ianya sebagai aktiviti cuit minda untuk bertujuan meningkatkan tahap penguasaan kosakata murid dalam penggunaan peribahasa. Jadi kaedah pelaksanaan ini, guru akan memberikan senarai kosakata untuk membantu pelajar membentuk sebuah peribahasa yang betul. Okey. Di dalam aktiviti ini, kami akan gunakan bahan bantu mengajar atau BBM seperti kotak misteri. Jadi, guru akan menyediakan sebuah kotak yang mengandungi perkataan-perkataan penting dalam peribahasa. Jadi, murid perlu mencabut satu perkataan di dalam kotak tersebut dan menerangkan maksud sebelum meneka peribahasa apa yang sesuai digunakan untuk perkataan yang dicabut. Okey, seterusnya kami juga mencadangkan guru menggunakan BBM roda kata. Jadi murid akan memutarkan roda dan menyebut maksud perkataan yang terpilih, sinonim bagi maksud tersebut, bagi perkataan tersebut serta peribahasa yang berkaitan dengan perkataan yang terpilih. Baiklah, seterusnya kita beralih pada objektif kajian secara umumnya. Intervensi ini diharapkan dapat meningkatkan tahap penguasaan peribahasa dalam kalangan murid tingkatan 1-5 melalui intervensi detektif peribahasa. Dan objektif secara khusus dalam kajian ini adalah untuk meningkatkan minat dan motivasi murid tingkatan 1-5 terhadap pembelajaran peribahasa menerusi intervensi detektif peribahasa, selain meningkatkan tahap pengetahuan dan pendedahan murid tingkatan 1-5 terhadap peribahasa, dan juga diharap meningkatkan tahap penguasaan kosakata. Baiklah, seterusnya ialah cadangan penilaian. Cadangan penilaian yang digunakan ialah ujian pasca, analisis dokumen pelajar selepas intervensi dan juga refleksi guru selepas intervensi. Bagi ujian pasca, bagaimana ujian pasca ini dijalankan ialah dengan melakukan ujian susulan untuk mengukur tahap penguasaan peribahasa dalam kalangan 7 orang murid tingkatan 1-5. Ujian susulan yang dilakukan mempunyai bentuk dan juga aras yang hampir sama dengan ujian pra supaya kita senang untuk membandingkan pencapaian pelajar dengan lebih sistematik dan berkesan.
Yang kedua pula ialah analisis dokumen pelajar selepas intervensi. Ini kita akan menganalisis dokumen atau hasil tugasan 7 orang murid tingkatan 1 dan 5 selepas intervensi. Selepas intervensi, pelajar akan diberikan lembaran kerja dan penilaian akan dilakukan melalui lembaran kerja tersebut. Yang terakhir pula ialah refleksi guru selepas intervensi. Untuk penilaian ini pula, kita akan mendapatkan maklum balas daripada guru selepas daripada intervensi dijalankan, sama ada intervensi dijalankan tersebut berkesan ataupun tidak berkesan. Terima kasih kepada rakan pembentang. Saya akan meneruskan pembentangan bagi bahagian catagan. Okey, berdasarkan catagan yang disediakan, pelaksanaan aktiviti intervensi yang disyadangkan akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 3 bulan dan mengikut tempoh masa yang telah pun ditetapkan bagi memastikan keberkesanan intervensi terhadap peserta kajian. Okey, aktiviti intervensi ini merangkumi beberapa langkah utama yang dirancang secara sistematik untuk membantu meningkatkan penguasaan dan penglibatan murid dalam proses pembelajaran peribahasa. Okey, setiap aktiviti dilaksanakan secara berterusan sepanjang tempoh kajian bagi memberi peluang dan ruang kepada murid untuk menyesuaikan diri dengan kaedah ataupun intervensi yang diperkenalkan. Jadi selain itu, pelaksanaan intervensi ini yang tersusun turut membolehkan kami sebagai penyelidik untuk memantau perkembangan murid serta menilai keberkesanan aktiviti yang dijalankan dari semasa ke semasa. Okey, kami mencadangkan aktiviti atau intervensi ini bermula daripada bulan April, Mei dan Jun. Bermula dengan aktiviti pengenalan. Aktiviti pertama, puzzle peribahasa, diikuti dengan penilaian aktiviti puzzle peribahasa. Untuk aktiviti kedua, ekspedisi peribahasa, juga diikuti dengan penilaian aktiviti ekspedisi peribahasa dan seterusnya diikuti dengan intervensi yang terakhir iaitu cuit minda, dan juga kami akan menilai keberkesanan aktiviti cuit minda tersebut. Jadi selepas selesainya ketiga-tiga aktiviti tersebut, jadi kami ambil masa 1 minggu untuk membuat penilaian ujian pasca untuk menilai keberkesanan aktiviti tersebut bagi meningkatkan tahap motivasi, minat, pengetahuan serta kemahiran kosakata murid dalam peribahasa. Jadi aktiviti kajian ini ditutup dengan aktiviti penutup bagi menghargai keberkesanan program yang telah pun disyadangkan. Baiklah, seterusnya ialah jadual kos, iaitu kos bagi intervensi yang akan dijalankan. So, bagi kos untuk aktiviti yang pertama iaitu puzzle peribahasa, kita gunakan sebanyak 1 keping kertas A4 yang berjumlah RM15.90, 30 keping kad gambar pelbagai yang berjumlah RM30, 7 batang pen yang berjumlah RM10.50, buku tulis berjumlah 7 buku tulis yang berjumlah RM10.50, 7 gam yang berjumlah RM7 dan juga 3 marker pen yang berjumlah RM17.70. So, untuk aktiviti yang pertama iaitu puzzle peribahasa ni, kita kos perbelanjaan yang digunakan ialah sebanyak RM91.60. Bagi aktiviti yang kedua pula iaitu aktiviti ekspedisi peribahasa, kita guna sebanyak 1 kertas A4 yang berjumlah RM15.90, 30 kad gambar pelbagai juga untuk yang berjumlah RM30, 7 pen yang berjumlah RM10.50, 7 buku tulis yang berjumlah RM10.50, 7 gam yang berjumlah RM7, 3 marker pen yang berjumlah RM17.70, 3 marker pen yang berjumlah RM17.70, kertas majun sebanyak 10 helai yang berjumlah RM15 dan juga kertas warna sebanyak 1 yang berjumlah RM6.90. So, bagi kos jumlah perbelanjaan untuk aktiviti yang kedua pula ialah sebanyak RM113.50. Baiklah, seterusnya ialah jadual kos untuk aktiviti yang ketiga dan juga aktiviti penutup. Untuk aktiviti yang ketiga iaitu cuit minda, kos yang digunakan ialah kertas A4 kita guna sebanyak 1 yang berjumlah RM15.90,
7 batang pen yang berjumlah RM10.50, 7 buku tulis yang berjumlah RM10.50, 7 gam yang berjumlah RM7, 3 marker pen yang berjumlah RM17.70, 10 kertas maju yang berjumlah RM15 dan juga 1 kertas warna yang berjumlah RM6.90. Jadi jumlah perbelanjaan bagi aktiviti yang ketiga iaitu aktiviti Cik Minda ini, total jumlah ialah sebanyak RM83.50. Jadi bagi aktiviti penutup pula, kita gunakan kertas sijil. Kos yang digunakan ialah kos untuk kertas sijil, kos percetakan dan juga kos bagi set alat tulis. So setiap satu ni kita gunakan sebanyak 7 unit dan jumlah untuk aktiviti penutup ialah sebanyak RM126. So jumlah perbelanjaan keseluruhan bagi keseluruh intervensi yang dijalankan sehinggalah ke penutup ialah berjumlah RM414.60. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.